Guys, bertemu kembali bersama Sungit Tabak Channel. Berada di kampung di Serian. Ni tuai ni. Ini tuai ni mengaul kena cari sayur kubuk, sayur paku dah ini tepi. Sayur kampung. Banyak sayur dekat kampung. Kalau di kampung tak perlu beli sayur hutan banyak, fresh lagi, simang hijau. Kita tabur baja ni, rumput dia kurang ni. Meskipun hari ini mungkin tiada hujan lebat-lebat lagi. Kalau musim hujan kita tabur ni baja hanyut, tak meresap rugi. Boleh sayur ya? Boleh. Oh. Tu RM2. Sikat tu RM2. Sayur campur tu. Ada remiding, ada paku kubuk. Pakai daun saja, ikat-ikat ni macam orang berjual selalu dekat tamu. Itu tu pakai ke? Untuk apa? Benong itu yang paku kubuk dengan cuk remediang. Boleh kami dua di tepi kebun tadi. Sayur hutan tu. Untuk masak simple je. Masak apa? Rebus je. Rebus dengan halia saja ni. Sup terjun. Masak sup je. Rebus. Campur dengan halia. Tak perlu goreng-goreng. Sangat simple ini. Sayur fresh dari tepi kebun. Kalau beli satu ikat ni dah RM2-3 lah. Sejauh. Campur sedikit dengan medium. Cuci dulu bersih-bersih. Sayur kampung. Walaupun sayur kampung, cuci dulu lah. Ni campuran nanti halia. Sup dengan halia aja, simple sangat ni. Halia ni ditumbuk lah. Mendidih air tu, tabak ke pusuknya. Amat simple.
dan air ban busuk. Masukkan sayur tadi, masukkan halia dengan simple. Masak rebus terjun halia. Micin, garam, halia yang dari tumbuk, halia kalau musim sejuk masak ni musim hujan, panaskan badan, makan sup halia kubuk, pucuk kubuk sup halia. Beberapa minit ni dah masak dah ni, tak perlu lama sangat sayur ni, sekejap dah masak. Nasi hijau fresh. Okay, selamat mencoba masakan simple orang lama-lama dulu. So nenek moyang dulu suka masak macam ni, masakan dekat kebun rebus saja.